Rumah ni dia macam perumahan kondominium atau apartmen macam itulah, dia pun ingat lupa lah. Tapi yang pastinya pada masa tu dia baru je duduk kat rumah tu dalam 7-8 bulan macam tu. Tapi sepanjang dia duduk kat rumah tu guys, bersama anak dan isteri dia, tak pernah berlaku apa-apa yang pelik. Lampu dekat ruang tamu masih terbuka. Agak menakutkan sikit pada masa tu sebab dia nampak kerusi meja makan yang dia masukkan tadi tu dah terkeluar balik. Tak lama kemudian bunyi lagi. Tok tok. Bunyi tu dia dengar datang daripada arah luar. Dia pun ngintai kat tingkap, tengok tak ada apa-apa, gelap je, sunyi. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Guys, terima kasih banyak-banyak kepada korang. Aku ucapkan sebab sedia untuk menonton video ni, dan aku mengharapkan kepada korang untuk stay tune support untuk menonton video ni sampai habis. Dan buat yang baru mula di Faiz Cerita, salam perkenalan. Dan sebelum aku memulakan penceritaan kisah seram dalam video kali ni, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada korang. Maaf zahir dan batin, aku menyusun 10 jari lah. Memohonkan ampunan kepada korang yang menonton video-video yang ada di Faiz Cerita. Sekiranya sepanjang aku membuat video-video kisah seram ni, kalau ada terkasar bahasa, buatkan korang terguris, atau mungkin dalam penceritaan aku ada banyak kesilapan, kelemahan, mungkin tidak ada kesempurnaan, aku minta maaf guys. Dan aku akan cubalah untuk memberi yang terbaik di masa akan datang, dan terus berusaha untuk memberi kepuasan lah buat tontonan korang yang sudi untuk menonton video-video yang ada di Faiz Cerita. Korang yang belum lagi subscribe, aku mohon guys support, subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk klik button notification. Kisah ni pasal ada seorang lelaki ni yang dikenali dengan namanya Faizal, bukan nama sebenar. Mengikut perkongsian dia guys, perkara yang menyeramkan ni berlaku dalam 5-6 tahun yang lepas, yang di mana berlaku dekat dalam rumah dia sendiri. Rumah ni pada ketika itu dia baru je menyewa, dan rumah ni dia macam perumahan kondominium atau apartmen macam itulah, dia pun ingat lupa lah. Tapi yang pastinya pada masa tu dia baru je duduk kat rumah tu dalam 7-8 bulan macam tu. Tapi sepanjang dia duduk kat rumah tu guys, bersama anak dan isteri dia, tak pernah berlaku apa-apa yang pelik, yang misteri ke. Sehinggalah ada satu masa tu, isteri dengan anak dia balik kampung. Dia tak ikut sebab dia ada kerja. Jadi dia terpaksalah duduk dekat rumah tu seorang diri. Pada satu hari tu, Faizal ni dia balik kerja lewat malam. Dia sampai rumah masa tu, seingat dia dalam 11.30, 11.40 malam macam tu. Bila isteri dan anak dia tak ada, memang dia kata bila dia balik tu sunyi lah rumah. Biasalah rumah tak ada orang. Dia tengok keadaan dalam rumah, okey, biasa. Semua tersusun elok, rapi, kemas. Dia pun buka lampu kat ruang tamu. Dia pun tutup pintu apa semualah. Memang dalam keadaan rumah tu normal ketika itu guys. Tapi ada satu yang dia kata macam pelik sikit. Bila dia lalu dekat area meja makan, dekat meja makan tu ada kursi-kursi meja makan tu lah. Semua tu sebelum dia keluar rumah pergi kerja, dia tengok tersusun elok dan rapi. Semua kursi meja makan tu masuk bawah meja makan tu tau. Tapi bila dia balik kerja tu, dia lalu dekat situ dan dia terpandang lah secara tak sengaja, ada satu kerusi ni dia terkeluar daripada meja makan. Bila Faizal ternampak kerusi tu macam tu, dia tak adalah fikir yang pelik-pelik guys. Sebab dia kata dia ni pada masa tu memang ada masalah pelupa sikit. Memang pada masa tu dia rasa masa dia nak keluar rumah tu dia nampak elok. Tak tahulah kalau dia tersalah pandang ke ataupun dia lupa nak masukkan balik ke. Jadi tanpa membuang masa, dia pun tolaklah balik ke situ, masuk ke meja, rapikan balik. Dia pun masuk dalam bilik, mandi apa semua, preparation nak tidur lah. Dan sebelum dia nak tidur tu, dia baring kejap, tengok-tengok phone. Pada pukul 12 lebih macam tu, waktu dia tengah tengok-tengok phone tu, dia ada dengar bunyi kerusi berserit. Krek. Dia pun tu macam daripada baring tu duduk lah. Tapi dia tak adalah takut ke apa, sebab logik akalnya dia rasa macam mungkin kucing kot masuk dalam rumah. Sebab memang pernah ada kucing pernah masuk dalam rumah pun. Tapi untuk memastikan, dia pun buka pintu bilik, keluarlah daripada bilik tu untuk tengok keadaan dekat ruang tamu.
lampu dekat ruang tamu masih terbuka. Agak menakutkan sikit pada masa tu sebab dia nampak kerusi meja makan yang dia masukkan tadi tu dah terkeluar balik. Tak dinafikan, kata Faizal masa tu bulu roma dah mula naik dah sikit-sikit. Tapi masih lagi tak fikir yang bukan-bukan. Dia pun pergi dekat kerusi tu. Dia pegang kerusi tu nak masukkan balik. Pelik guys, bila dia pegang kerusi tu, kata Faizal, dia bukan nak buat cerita ke apa, tapi benda dah memang berlaku. Peliknya bila dia pegang kerusi tu, sejuk. Macam kerusi tu ada letak ais macam tu lah. Sejuk. Dia kata kalau macam nak kata kena angin ke apa ke, mustahil lah sebab tingkap apa semua memang tutup. Tapi tak apa, dia kata dia relax, masukkan kerusi tu. Dan dia pergi dekat tempat TV, dia nak onkan TV guys. Sebab dia kata bila terlampau sunyi ni memang ada perasaan yang tak best sikit lah. Dia nak buka TV tu sebab dia nak bagi bunyi-bunyi sikit. Jadi tak adalah sunyi sangat, adalah bising-bising tu. Dia pun onkan TV tu, duduk kejap dekat sofa. Dan waktu dia buka TV tu blank lah, warna hitam. Dia belum on lagi. Masa dia nak on tu, dia ternampak dekat skrin TV warna hitam tu ada pantulan. Ada seseorang berdiri belakang dia, kurus dan tinggi. Dia tu pusing tengok lah laju-laju. Memang tak ada sesiapa. Sebab dia takut juga kot ada orang masuk dalam rumah ke. Lepas tu dia terus pandang balik dekat skrin TV. Tak ada pula apa-apa. Jantung dah mula rasa tak sedap ni, dah mula laju. Tak jadilah dia nak on TV. Dia pun tutup balik TV tu, bangun daripada sofa. Dan dia pun masuklah dalam bilik nak tidur. Waktu dia nak masuk tidur ni, dia kata pintu bilik dia tak tutup rapat. Dia biarkan terbuka sikit. Sebab yelah apa-apa dia boleh nampak dekat ruang tamu tu. Sebab jarak bilik tidur dengan ruang tamu tu tak ada jauh sangat. Memang boleh mengintai lah kalau apa-apa. Dalam keadaan dia hampir-hampir nak lena tu, dengar bunyi tok. Dia pun terus terbuka mata. Bunyi tu tak ada. Tak lama kemudian bunyi lagi. Tok tok. Bunyi tu dia dengar datang daripada arah luar. Dia pun ngintai kat tingkap, tengok tak ada apa-apa, gelap je, sunyi. Lepas tu bunyi tu datang lagi, tok tok tok. Dan pada masa tu dia dengar bunyi tu datang dekat arah meja makan, dekat bawah meja makan tu. Macam ada orang mengetuk-ngetuk meja makan tu. Dan di kepala dia masa tu dia fikir, mustahil ni, mustahil, tak logik. Takkan ada orang masuk dalam rumah ni. Dia dah periksa dah apa, dah tengok tak ada. Mustahil, dia kata mustahil. Memang secara jujurnya dia kata pada masa tu hati dia tak puas hati selagi dia tak tahu apa yang berlaku sebenarnya ni. Dia pun bangun, perlahan-lahan buka pintu bilik, nak pergi dekat arah meja makan. Bila dia dah dekat dengan meja makan guys, kerusi memang dia saksikan sedikit depan mata dia bergerak sendiri guys. Macam dia menarik keluar daripada meja makan tu. Terus Faizal ni berundur sedikit dan mulut dia pun macam dah terkunci lah, tergamam. Dia memang masa tu dia kata tak ada jalan lain, dia nak lari masuk dalam bilik dia kata. Tapi kaki dia punyalah berat. Dalam beberapa second guys, ada satu suara perlahan dalam rumah tu. Suara perempuan gelak. Lepas tu memang dengar jelas dia kata, Faizal dengar suara perempuan tu cakap apa. Duduklah sekejap. Lepas dia dengar suara tu, kerusi lagi satu pula ditarik depan mata dia. Memang seakan-akan macam ada orang tarik nak ajar duduk sama. Faizal terus menjerit guys, tapi menjerit yang macam tak kuat sangat tau. Dia nak lepaskan segala jeritan ketakutan tu, dia kata, tapi entah macam mana tak mampu. Macam sikit je jerit. Penyudahnya dia kata, kuatkanlah diri dia walaupun dah rasa lemah. Ambil kunci rumah, terus keluar daripada rumah tu. Pintu rumah tu pun dia tak kunci betul-betul. Apa sahaja lampu ke apa dalam rumah tu yang menyala, dia tak padam. Sebab tak boleh nak fikir ni, takut sangat dia kata. Dan dekat depan rumah tu, depan rumah dia ni lah ada tangga. So dia duduk kat tangga tu sampai besok pagi. Jadi bila dah nak dekat cerah tu dan lepas subuh tu, dia terpaksa panggil jiran untuk minta tolong. Dan dia ceritakanlah apa yang berlaku ni dekat jiran dia tu. Dan jiran dia tu macam terdiam. Dan lepas tu jiran dia ni bagi tahu dia, sebenarnya rumah awak ni dulu ada seorang makcik ni duduk situ. Dan dia meninggal seorang kat rumah tu. Tapi punca meninggal tak tahu. Macam meninggal mengejut lah. Dan adalah benda sedih yang berlaku kat makcik tu. Dia tanyalah, apa yang menyedihkan tu? Apa yang jadi? Makcik tu dia duduk kat rumah ni seorang-seorang.
Dan dia ni sentiasa menunggu anak dia balik tau, untuk tengok dia. Dan tempat yang dia selalu duduk bila nak menunggu anak dia ni dekat meja makan, dekat pot meja makan tu lah. Lepas tu yelah, Faizal tanyalah, habis anak dia tak pernah balik tengok dia? Dan jiran tu cakap tak pernah. Faizal bila dengar je jiran tu bagi tahu tu, seram sejuk lah badan dia. Sebab pernah berlaku, yelah, kejadian ada yang meninggal kat dalam rumah tu sebelum dia duduk situ. Walaupun yelah makcik tu meninggal mengejutkan apa ke, tapi dia rasa memang merinding jugalah. Sebab bagi dia mungkin ada kaitan kot dengan apa yang jadi tu, dengan gangguan yang dia kena tu. Cuma yang peliknya, waktu isteri dengan anak dia ada tak pernah berlaku. Tapi bila isteri dengan anak dia tak ada balik kampung, berlaku pula. Bila dah siang sikit, dah tengah hari ke nak dekat petang macam tu, Faizal nak masuk dalam rumah sebab dia nak ambil barang-barang. Bila dia masuk dalam rumah, dia tengok keadaan dalam rumah sunyi, sepi. Tapi keadaan dan lain barang ni tu susun elok dan rapi. Masa tu Faizal kata dia macam tarik nafas lega sikit. Dia rasa macam okey dah kot ni, mungkin dah tak ada kot gangguan ni. Lepas dia ambil barang, dia pun nak keluar. Tapi nak tak nak, dia kata memang dia terpaksa lalu ada kat sebelah meja makan tu. Dia kata entah macam mana dia yelah terpandang lagi dekat meja makan tu, tapi kerusi tak bergerak, semua elok. Dia ingatkan gangguan tu dah berakhir guys. Rupa-rupanya tak, ada gangguan kecil yang jadi. Dekat atas meja makan tu, waktu dia terpandang tu, ada satu pinggan. Pinggan tu bergerak macam seret, macam orang mengajak kita makan, macam bagi pinggan lah, cuma makan lah, macam tu. Faizal pun tak pandang belakang, tak toleh dah apa-apa. Dia cuma nampak pintu nak keluar rumah je guys. Dia pun keluar daripada rumah tu. Apa yang berlaku ni, dia kata dia tak cerita dengan isteri dan anak dia tau. Dia takut isteri dengan anak dia takut. Tak lama kemudian Faizal beritahu dia bawa anak dia dengan isteri dia pindah. Tapi dia tak beritahu sebab kenapa pindah dekat isteri dengan anak dia. Sebab tak nak takut kan, tak nak diorang takut. So yelah, dia bagi alasan lain lah, alasan yang macam munasabah sikit. So lepas kejadian tu, dia pindah ke rumah lain. Alhamdulillah, dia kata okey, tak ada apa-apa masalah. Dan lepas tu dia pun tak tahu apa yang jadi kat rumah tu. Cumanya dia rasa macam sedih lah juga. Dia dapat tahu, jiran tu bagi tahu rupa-rupanya ada pernah seorang makcik tinggal kat rumah tu, tunggu anak dia. Anak dia tak balik sampai dia meninggal seorang-seorang. Tapi pada masa yang sama dia takut lah juga. Itulah perkongsian kisah seram yang aku nak kongsikan kepada korang dalam video kali ni. So terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk menonton. Dan kalau korang nak komen, nak nilaikan apa-apa pasal kisah ni, korang boleh drop komen korang di ruang komen di bawah. Terima kasih banyak-banyak guys sebab sudi menonton. Dan aku harap korang yang menonton ni please stay tune support Faiz Cerita. Kalau korang nak kongsikan pengalaman korang, kisah seram korang boleh DM ataupun emailkan jadi Faiz Cerita. So guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share dan jangan lupa untuk klik button notification. Teruskan support guys Faiz Cerita. Aku minta maaf jika ada salah silap sepanjang video ni. Kalau mungkin ada kelemahan ataupun kesilapan di mana-mana, teruskan support. Itu saja untuk dalam video kali ni. Sekian dari Faiz Cerita. Assalamualaikum, meremang sampai pagi.